Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Pegawai Kadet Nora Betraudah binti Abdullah NV 870994 dari KD Seri Manjung. Sebelum ini, saya telah menamatkan pengajian saya dalam bidang Diploma Fisioterapi dan kini saya merupakan graduan ijazah sarjana muda dalam perundangan penguatkuasaan undang-undang di Saito University College. Bukan itu saja, sekarang saya telah bekerja sebagai seorang fisioterapis di syarikat Sergit Sendian Berhad. Adakah anda tahu apa itu PSSTLDM? Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai PSSTLDM memberi peluang kepada warga negara Malaysia untuk menyumbang khidmat bakti mereka kepada negara tanpa meninggalkan kerjaya dan pengajian masing-masing. Apa kelebihan menyertai PSSTLDM? Jika anda menyertai PSSTLDM, anda dapat menyertai pelbagai aktiviti yang mencabar dan menyeronokkan. Selain itu, anda juga akan mendapat elon latihan. Bukan itu sahaja, anda berpeluang untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan yang paling menarik, anda juga boleh diserap menjadi anggota tetap Tentera Laut Diraja Malaysia. Kami dari PSSTLDM mengalu-ngalukan anda yang berumur 18 tahun sehingga 35 tahun, sihat tubuh badan dan mempunyai minat dalam bidang ketenteraan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo sertai kami PSSTLDM. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, like dan share.